Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Kelantan FC Ahmad Muzakir Hamid mencadangkan agar pihak MFL memanggil kelab yang pernah alami kegagalan di pentas Liga Super untuk turut serta dalam rundingan meja bulat yang dijangka diadakan pada Rabu. Ujar beliau, input daripada bekas pemegang taruh sangat diperlukan dalam usaha mengenal pasti punca sesebuah kelab terpaksa ucap selamat tinggal kepada saingan tertinggi Liga Domestik. Ahmad Muzakir percaya antara topik utama yang perlu dibawa ke meja rundingan ialah hal berkaitan kelestarian kewangan serta kemelutukan gaji yang masih berlarutan dalam kalangan kelab Liga Malaysia. Kita mesti mengambil pendekatan serius supaya benda ni betul-betul bukan sembang kosong. Kalau kata panggil perbincangan meja bulat tetapi hanya perbincangan semata-mata, tidak ada pelaksanaan, kita akan gagal. Perbincangan meja bulat ini menjemput kepada pemegang taruh yang dah orang kata kena terkubur, yang tarik diri, di antaranya Kelantan FC, Kedah FC, Pahang FC, kerana mereka ini mempunyai pengalaman yang sebenar dari segi kegagalan. Jadi perbincangan ini kena berterusan sehinggalah kita rasa pemulihan akan berlaku dan mesti buat kertas kerja setiap kali berlakunya perbincangan meja bulat dan kena bentangkan. Mungkin setiap 1 bulan sekali kita bentangkan apa jua yang kita dah dilaksanakan ataupun yang sukar dilaksanakan. Baru kita melihat benda itu lebih kepada serius dan bukan sembang kosong.